Berita panas, Glazer nak jual Manchester United. Seriously, Glazer nak jual Manchester United? Benda ni memang real. Ada berita baru daripada Athletic yang mengatakan Glazer sebenarnya nak jual Manchester United sebelum 2027 untuk dapatkan keuntungan keseluruhan. So, kemungkinan besar Sheikh Jassim akan kembali untuk dapatkan Manchester United, ataupun orang-orang kaya daripada Saudi maybe boleh dapatkan Manchester United. Sumber-sumber yang kata Glazer nak jual Manchester United tu memang sumber yang power lah kan. Tapi as a fan Manchester United, korang tahu Glazer ni susah sangat untuk nak lepaskan Manchester United. Dulu waktu Sheikh Jassim nak dapatkan Manchester United, Glazer letak harga yang tak masuk akal untuk Manchester United tau. So Sheikh Jassim pun terus withdraw, dia tak nak dapatkan Manchester United. Fan Manchester United, korang nak tahu satu benda tak? Benda ni semua fake. Benda ni semua drama. Sudah. Kenapa pula cakap drama? Tadi kata info power. Sekarang pula cakap drama. Mana satu ni? Okey, sekarang fan Manchester United pasang telinga betul-betul. Aku nak bagi tahu something yang korang kena faham dari segi ekonomi, dari segi financial. Waktu 2 tahun lepas, waktu Glazer plan untuk nak jual Manchester United, share price Manchester United memang all time high. Dekat-dekat lebih daripada $23 untuk satu share. So, waktu tu, share price Manchester United memang naik lah. Ramai orang datang beli share Manchester United. Selepas itu, apa yang berlaku adalah Sheikh Jassim pun tak beli Manchester United. End up, kita dapatkan Sir Jim Ratcliffe. So, sekarang, share price Manchester United dah drop. So, apa yang Glazer buat adalah, dia keluarkan berita kononnya nak jual balik Manchester United. Sebenarnya, Glazer cuma nak tipu sahaja. Diorang cuba manipulate in order untuk naikkan balik share price Manchester United yang tengah drop. Maklumlah kan, kalau share price drop, maybe kurang dividen. So, Glazer pun akan rugi. So dia upkan share price in order untuk dapat dividen yang tinggi. Saya tahu ramai fan Manchester United excited selepas mendengar berita ni. Bagi saya personally, saya rasa benda ni hanya sekadar penipuan daripada Glazer sekali lagi lah. Tapi kita tak tahulah in future apa yang akan berlaku. Maybe saya betul, maybe Glazer salah. So kita tengok dan lihat saja apa yang akan berlaku. So kepada fan Manchester United, apa pendapat korang tentang berita Glazer nak jual Manchester United? Make sure korang komen, and jangan lupa follow profile ni untuk dapatkan lebih banyak update tentang bola sepak.